Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Taslim Faiz dari Skuad Channel TV PSS SK Lembusa. Hari ini Selasa 17 Mac 2026 sedang berlangsung Majlis Penutupan Ihya Ramadan bagi tahun 2026. Jom kita saksikan. Jom. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Pemurah dan lagi Maha Mengasihani, pada hari yang penuh keberkatan ini, kami berhimpun dalam majlis khatam Al-Quran sebenar majlis penutupan program Ihya Ramadan bagi tahun 1447 hari ini. Maka kami memohon kepadamu Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai panduan hidup kami, cahaya dalam hati kami, serta petunjuk jalan yang benar dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sempena bulan Ramadan, jadikanlah kami dalam kalangan wa qina adzabannar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, penghulu segala nabi, pembawa rahmat buat seluruh alam. Sabar, bulan yang menyuburkan iman dan bulan yang Ibu bapa, hormat ibu bapa. Ji, guru, patuh arahan guru. Pertama sekali, marilah sama-sama kita menapaskan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat ilahi atas limpah kurnianya serta keizinannya. Pada hari ini kita dapat langsungkan sekali lagi majlis penutupan program Ihya Ramadan SK Lagu Besar untuk edisi 2026 bersamaan 1447 Hijriah. Cikgu berasa amat gembira sekali kerana pada tahun ini semua aktiviti yang dirancang dalam program Ihya Ramadan dapat dilaksana dengan begitu jaya sekali. Ini sebagai turning point. Jadi sekali lagi, ini alhamdulillah belum ada laporan. Dengan ini cikgu merasmikan majlis penutupan program Ihya Ramadan.
ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Adik Terima kasih kerana telah menonton berita daripada kami. Jangan lupa, Skuad Cakna TV PSS SK lagu besar sumber informasi anda. Bye!